Korang yang mana tanya Wani macam mana nak masukkan angin untuk tilam inflate kita. Okey, hampa boleh tengok video ni sampai habis tau. Yang mana yang tak tahu nak masukkan angin untuk kita orang punya tilam inflate ni. Korang, first yang pertama kalau nak masukkan angin untuk tilam inflate kita, okey, untuk bahagian bawah dia mempunyai dua valve macam ni. Okey, you guys just longgarkan saja di bahagian valve. Bila korang dah longgarkan dia macam ni, korang tunggu dalam masa 5 ke 10 minit untuk kita orang punya tilam dia mengembang. Sebab apa? Untuk kita orang punya tilam, untuk lapisan dekat bahagian dalam dia jenis sponge tau. So korang kena tunggukan dia. Kalau korang tanya nak kembangkan tilam perlu ke pump? Tak payah korang. Tak perlukan sebarang pump. Korang buka je valve, dia akan auto mengembang sendiri tau. So dia guna udara sahaja. So korang tunggu sahaja dia mengembang. Okey. Untuk bahagian bantal sahaja korang guna pump tau. Sebab dia akan dapat sekali dengan dia punya pillow. Kalau untuk macam ni dah siap, untuk bahagian kepala pun kita dah pump. Dan yang ni adalah ketebalan yang kita duduk sekarang ni adalah yang 3 cm. Okey, untuk kita orang punya tilam, kalau korang nak tahu dia punya saiz, untuk dia punya panjang sahaja dah 190. Okey, dia punya kelebaran hanya 135 cm sahaja tau. Okey, yang mana nak bawa pergi outdoor ke, nak bawa balik kampung ke kan, korang memang sangat-sangat sesuai untuk pakai kita orang punya tilam. Sebab apa? Kalau simpan dalam beg dia kecil sahaja, mudah bawa ke mana-mana sahaja. Okeylah cara buka untuk kita orang punya tilam inflate tau. So yang mana belum lagi tahu, korang boleh tengok video ni sampai habis tau. Yang mana berminat juga untuk kita orang punya tilam, boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. Dan jangan lupa korang boleh tekan button follow tau. Bye.